Aku kedatangan Shimano SLX XT nak bawa fully service. Yang ni semua aku dah lerai lah mat. Lepas tu aku nak cleaning semua. Yang ni dia punya gear aku dah cuci pakai chemical. Bersih sikit lah. Masuk dah gliker. Nah, ni bearing dia. Biasa lah mat wear and tear. Wear and tear memang macam ni mat kita pakai benda-benda ni semua. Yang ni dia punya carbon tag asal. Lagi kita dah tukar carbon tag terus lah. Gasket dia macam biasalah kalau service dengan aku, ultra cleaning, ultrasonic. Yang ni lepas kita ultrasonic bersih mat yang ni dia punya ni terpisah dua mat. Bagus tu. Yang ini korang jangan hilang kalau cuci ke servis ke, jangan hilang kasar terus. Ini aku dah siap servis, aku tengok dia punya body dia. Dia kita touch up sikit lah. Yang ni aku dah minyak semua, sticky sikit, tag dulu, masuk minyak baru, salt water. Yang ni carbon tag baru mat. Ini aku masuk carbon tag baru, masuk directly ke mat kali ni. Ini aku dah siap salt water. Ni korang dah tengok ni selepas kejadian ni. Biasa aku testing dulu mana aku test baling-baling kan. Aku test dulu. Tak ada mat orang buat servis ni test terus. Tak ada aku je buat. Sebab aku lebih kepada mesin ni macam mesin aku sendiri. Jadi aku nak sedap pun macam mesin aku sendiri, walaupun bukan mesin aku. Macam itu amat baling. Aku rasa okey, tuning semua cun. Okey, yang ni kita test dia punya max drag. Macam biasalah orang cakap kalau masuk drag lagi ke drag turun. Taklah, okey, drag 4 kilo. Aku lebihkan lagi tu boleh lagi tekan kan. Yang ini masuk drag lagi ke. Ting baru tak sunyi kan. Hidup dah sunyi, mancing pun takkan nak sunyi mat. Ni tali dia berbukit sikit, ada tinggi ada rendah. Jadinya aku ambil inisiatif untuk tolong owner betulkan tali ni balik kan aku dah cakap tadi mesin orang macam mesin aku sendiri. Jadi aku sampai aku puas hati barulah aku ni ni aku buat polishing. Ni lepas polishing baru seronok mat mesin orang macam mesin sendiri. Ni aku ni barulah kilat. Jadi kita nak mancing pun macam seronok itu kan. Mantap.